Kalau 5 tahun lepas, kita ada 50 gram emas macam ni, hari ini kita dah senyum sampai telinga. Ramai yang tak sedar, emas ni bukan pelaburan cepat kaya, tapi pelaburan pasti untung kalau kita sabar. Cuba kira balik. Tahun 2020, harga emas lebih kurang 240 segram. Dan waktu tu 50 gram emas hanyalah RM12,000. Tetapi sekarang, tahun 2025, harga emas dah cecah RM590 satu gram. Maknanya, 50 gram sekarang bernilai lebih kurang RM29,500. Untung bersih yang kita dapat lebih kurang RM17,000 tanpa buat apa-apa. Kalau masa tu, 5 tahun lepas, kita tangguh sebab kita rasa nanti dululah, emas mahal lah, tunggu orang lain simpan dululah. Jadi kita dah terlepas peluang untuk pegang aset yang makin mahal setiap tahun. Dan cuba bayangkan 5 tahun akan datang, berapa nilai emas yang kita simpan hari ini? Kalau kita mula dengan 100 je sebulan pun, dah cukup untuk kita bina simpanan emas. Jangan tunggu harga emas naik lagi baru nak mula. Sebab yang rugi nanti bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kalau nak saya tunjuk cara mula simpan emas di Public Gold serendah RM100, komen nak emas sekarang atau isi beg biru di bawah untuk saya bantu letakkan akaun emas secara percuma dan dah boleh mula menyimpan emas sekarang. Jangan tunggu kerana kita akan menyesal kerana bertangguh.